Gadis itu berpaling dan pergi apabila dia melihat lelaki itu. Cepat-cepat ambil gelas air di hadapan anda dan minum semuanya dalam satu teguk, sehingga anda minum semua air dalam gelas. Dia kemudian meletakkan semula cawan itu ke tempatnya dengan tenang. Tetapi lelaki yang kembali pada masa ini tidak menyedari apa-apa yang luar biasa. Dia menyalakan lilin, bersedia untuk makan malam dengan cahaya lilin dengan gadis itu. Dia tidak tahu bahawa gadis itu mengambil kesempatan ke atasnya apabila dia tidak memberi perhatian. Terus perlahan-lahan gerakkan tangan kanan anda ke hadapan. Lepas tu buat-buat batuk. Mengambil kesempatan daripada keadaan itu, dia mengambil batang mancis dari meja. Semuanya dilakukan dengan lancar. Lelaki itu langsung tidak perasan. Tunggu sehingga lelaki itu pergi. Gadis itu dengan pantas menggunakan batang mancis itu. Tulis maklumat penting dalam buku untuk memastikan bahawa selepas kehilangan ingatannya, boleh ingat kejadian sehari sebelumnya. Kemudian dia terus berpura-pura bahawa dia sangat lemah. Kaki saya masih tidak dapat berdiri dengan stabil. Dan tunggu sehingga lelaki itu tiada di dalam bilik. Dia mula bersenam seperti orang gila supaya saya dapat melarikan diri. Mempunyai sokongan fizikal yang mencukupi. Hanya mendengar tapak kaki di luar, gadis itu segera duduk di atas tilam. Kemudian cepat sejukkan diri anda dengan air ais. Ini bagi mengelakkan lelaki perasan sesuatu yang luar biasa. Tapi masa berlalu hari demi hari, kenangan hilang gadis itu mula terbayang kembali. Dia tiba-tiba teringat, saya pernah bersetubuh dengan lelaki di hadapan saya. Adegan makan bersama, suasana sangat harmoni, sama seperti pasangan. Tetapi apabila saya memikirkan tentang buku itu, saya terus mengingatkan diri saya sendiri. Berhati-hati dengan mesej lelaki. Dia segera menjadi waspada semula. Hari itu ketika gadis itu sedang mencangkung di atas tanah melukis, tiba-tiba saya perasan lelaki di sebelah saya seperti sedang tidur. Berfikir bahawa ini mungkin masa terbaik untuk melarikan diri. Dia berdiri dengan pantas dan lembut. Kemudian dia berjinjit ke arah pintu. Tetapi baru sahaja dia hendak menyentuh pemegang pintu. Di luar sana sejuk. Awak perlukan kod. Aku terdengar suara lelaki datang dari belakang. Dia cepat-cepat mengambil bola tenis di atas tanah. Saya tidak boleh menyelinap.